Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Miss Mastika. Hari ini kumpulan 1 akan membentangkan hasil tugasan berkumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Iqmal, Tracy, Jimmy, Farhan dan Farhad. Pengenalan. Komsas ataupun lebih dikenali sebagai komponen keseseraan dalam bahasa Melayu. Komsas diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2000. Matlamat Komsas diperkenalkan adalah mematabatkan bahasa Melayu melalui penghayatan karya sastra dan disepadukan dalam mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah. Terdapat 3 objektif Komsas. Antaranya adalah meningkatkan kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Selain itu, Komsas juga menerapkan nilai murni dan kemahiran berfikir alas tinggi ataupun lebih dikenali sebagai KEBAT. Tambahan pula, Komsas juga diperkenalkan untuk memahami keindahan bahasa serta tema, persoalan, nilai dan pengajaran karya. Terdapat 3 karya sastra Komsas yang kumpulan 1 gunakan. Antaranya ialah cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Selain itu, puisi tradisional iaitu syair Burung Nuri, dan akhir sekali adalah novel Di Sebalik Dinara. Tema untuk syair Burung Nuri. Penyair mengangkat tema kebebasan yang telah dirampas. Perkara ini dapat dilihat melalui burung nuri yang cantik dan berwarna-warni tapi dikurung dalam sangkar. Hal ini membawa maksud bahawa burung nuri tidak memiliki kebebasan untuk terbang seperti sebelumnya. Selain itu, hidup burung nuri nampak mewah namun berasa kecewa dan sedih. Hal ini disebabkan dia telah kehilangan kebebasan untuk terbang seperti biasa. Perkara ini turut menunjukkan bahawa kebebasan lebih penting daripada kemewahan. Tambahan pula, penyair turut menjadikan burung nuri sebagai simbol untuk manusia. Perkara ini kita dapat lihat setengah orang nampak menikmati kehidupan mewah, namun hakikatnya hati mereka gelisah dan tidak tenteram disebabkan perkara tertentu. Tema ini juga mengajar kita untuk menghargai kebebasan yang dimiliki. Hal ini sebabkan walaupun hidup kita tidak seberapa mewah, namun apabila hidup kita tidak dikawal dan tidak dikekang oleh orang lain, seseorang akan lebih berasa tenang kerana mampu menjadi diri sendiri mereka dan tidak kehilangan kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja. Okey, seterusnya adalah gaya bahasa bagi puisi Burung Nuri. Dalam puisi Burung Nuri ini terdapat beberapa gaya bahasa, tetapi kami hanya memilih 3 gaya bahasa saja. Yang pertama adalah personifikasi yang membawa maksud memberi sifat manusia kepada bukan benda hidup ataupun haiwan. Burung nuri digambarkan sebagai makhluk yang boleh bercakap dan berfikir seperti manusia. Contohnya yang terdapat dalam puisi adalah burung nuri yang pandai bercakap. Ayat ini membawa maksud burung nuri diberi keupayaan bercakap seperti manusia. Gaya bahasa ini juga memberi kesan dramatik dan menjadikan burung itu sebagai simbol kepada manusia yang kehilangan kebebasan bersuara. Gaya bahasa yang seterusnya adalah simbolisme. Dalam puisi ini adalah untuk menyampaikan maksud dengan lebih mendalam. Contohnya, burung nuri yang dikurung dalam sangkar emas mewakili manusia yang hidup dalam kemewahan namun kehilangan kebebasan. Perkara ini disebabkan sangkar emas bukanlah simbol kebahagiaan tetapi menggambarkan penjara yang indah namun menyekat kebebasan. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan puisi dalam baris seperti sangkar emas di bawah itu bukan syurga. Akhir sekali adalah metafora.
Metafora ini adalah perbandingan secara langsung tanpa menggunakan kata seperti ataupun bagai. Sebagai contoh, burung nuri menjadi lambang kepada individu yang terpaksa tunduk kepada kehendak orang lain. Walaupun hidupnya terlihat mewah dari luar, tapi boleh memberikan gambaran yang lebih kuat dalam menyentuh hati tentang penderitaan yang tersembunyi. Itu adalah yang kami pilih, gaya bahasa yang kami pilih untuk puisi burung nuri. Seterusnya, kita balik kepada nilai. Nilai yang terdapat dalam puisi burung nuri ini sebenarnya terdapat banyak, tapi kami juga memilih 3. Yang pertama adalah nilai kasih sayang. Burung nuri digambarkan sebagai seekor burung yang masih setia dan menunjukkan rasa sayang terhadap tuannya walaupun dirinya dikurung. Walaupun burung nuri itu tidak lagi bebas terbang di langit seperti sebelumnya, burung itu tetap bercakap manja kepada tuannya. Perkara ini menunjukkan kasih sayang yang ikhlas, tidak tergantung kepada kebebasan ataupun keadaan fizikal, tetapi lahir dari hati yang tulus. Nilai ini juga memberi mesej kepada bahawa kasih sayang mampu wujud walaupun dalam kesempitan dan penderitaan. Seterusnya, nilai yang kedua adalah nilai kebebasan. Nilai kebebasan juga turut ditonjolkan dalam puisi ini. Contohnya, burung nuri yang dulunya bebas terbang di langit yang luas, kini terperangkap dalam sangkar emas, menggambarkan kehilangan kebebasan yang sangat dirinduinya. Walau bagaimanapun, burung nuri yang hidup dalam kemewahan, burung itu tidak gembira kerana dia telah kehilangan kebebasan yang sangat berharga. Nilai ini menyadarkan kita bahawa kebebasan lebih bernilai daripada kemewahan dan bahawa kita harus menghargai selagi kebebasan masih dimiliki oleh kita. Yang terakhir adalah nilai yang kita dapat lihat adalah nilai pengorbanan. Contohnya, burung nuri sanggup mengorbankan kebebasannya demi berada bersama tuannya, walaupun hidupnya tidak lagi sebebas dahulu. Burung nuri tidak memberontak, walaupun dia kehilangan kebebasan, tapi dia tidak memberontak atau melarikan diri. Sebaliknya, menerima nasibnya dengan tenang. Hal ini melambangkan kesanggupan berkorban demi sesuatu yang lebih besar, sama ada kerana kasih sayang atau rasa tanggungjawab. Itu saja. Pengajaran syair burung nuri. Antaranya adalah menghargai kebebasan. Kebebasan adalah nikmat yang tidak ternilai. Sebagai contohnya dalam syair, burung nuri merindui kehidupan bebas walaupun tinggal dalam sangkar emas. Penyair juga menjadikan burung nuri sebagai simbolik kepada manusia yang kehilangan kebebasan demi pihak lain. Selain itu adalah setia dan tanggungjawab. Burung nuri setia kepada tuannya walaupun dalam keadaan turung, walaupun dalam keadaan terkurung. Burung nuri tidak pernah menyalahkan tuannya ataupun memberontak kepada tuannya walaupun dia kehilangan kebebasan untuk terbang seperti sebelumnya. Burung nuri ini boleh dijadikan sebagai cerminan keikhlasan dan kematangan dalam menjalani tanggungjawab. Dan akhir sekali adalah pengorbanan demi orang tersayang. Burung nuri sanggup berkorban kebahagiaan peribadi. Hal ini disebabkan burung nuri sanggup terkurung dalam sangkar emas dan kehilangan kebebasan untuk terbang demi kebahagiaan tuannya. Perkara ini kita dapat lihat apabila burung nuri pilih tinggal bersama tuan demi kasih sayang. Pengorbanan ini dianggap sebagai bukti kesetiaan dan cinta terhadap orang penting. Sastra yang kedua iaitu cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul.
Untuk tema, sikap terdapat manusia yang ingin cepat kaya tanpa usaha yang sah. Watak utama, Man berangan-angan untuk hidup mewah dengan menjual kulit kijang. Dia tidak memikirkan usaha betul atau risiko bakal dihadapi. Sebagai contoh, Man sanggup ambil jalan mudah semasa di Istanbul, tetapi akhirnya tertipu oleh peniaga tempatan yang lebih licik. Seterusnya adalah dalam cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, gaya bahasanya adalah terdapat 8. Yang pertama adalah metafora. Perbandingan bermaksud perbandingan tidak langsung. Contohnya adalah jaket kulit kijang, itu ibarat lambang kejantanan dan pengembaraan, yang bermaksud jaket tersebut adalah jaket yang bukan sekadar pakaian tetapi simbol pengalaman Man. Yang kedua adalah smile, yang bermaksud perbandingan secara langsung menggunakan seperti. Contohnya adalah wajahnya tenang seperti air di permukaan tasik, yang bermaksud bantu pembaca bayangkan ketenangan waktu tersebut. Yang ketiga adalah personifikasi, memberi sifat manusia kepada benda atau alam. Contohnya angin Istanbul memeluk tubuhnya dengan dingin, yang bermaksud suasana lebih hidup dan dramatik. Yang keempat adalah hyperbola, yang bermaksud melebih-lebihkan dalam penulisan. Contohnya seluruh dunia seakan diam melihat jaket itu. Contohnya tekankan pentingnya jaket dalam pandangan Man. Yang keenam, yang kelima adalah imbas kembali, yang bermaksud cerita semula pengalaman lama. Contohnya kisah Man semasa berada di Istanbul sebelum membeli jaket. Yang ketujuh adalah monolog dalaman, iaitu suara hati atau perasaan dalam diri watak. Contohnya, aku rasa kosong, jaket ini hanya sekadar kulit mati, yang bermaksud yang dapat menunjukkan kekecewaan Man. Yang ketujuh adalah sinkop, iaitu penyekatan perkataan. Contohnya, lawannya jaket tu, macam yang kita tengok kat Grand Bazaar semalam, murah ke? Yang bermaksud bahasa santai, sesuai dan suasana dalam terutama perbualan. Yang terakhir adalah pencampuran kod bahasa, iaitu campuran bahasa Melayu dan Inggeris. Contohnya hello lady, please, dan made in Turkey. Dan ia menunjukkan realistik antara suasana di Istanbul. Seterusnya adalah nilai murni yang terdapat dalam cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul ini, iaitu pertama adalah nilai kegigihan, berusaha tanpa putus asa. Contohnya peniaga Turki yang rajin memujuk pelanggan membeli jaket. Yang kedua adalah nilai keprihatinan, iaitu peka terhadap alam sekitar dan haiwan. Contohnya watak aku simpati melihat kijang dibunuh untuk dijadikan jaket. Yang ketiga adalah nilai berjimat cermat, iaitu kita hendaklah berbelanja secara berhemah. Contohnya watak utama membuat senarai barang agar tidak terlebih belanja. Yang keempat adalah nilai kesederhanaan, iaitu tidak berlebihan dalam mengecai kemewahan. Contohnya adalah watak akhirnya sedar bahawa jaket mahal tidak membawa kebahagiaan sebenar. Yang terakhir adalah nilai keikhlasan, iaitu membantu dengan hati tulus. Contohnya watak utama iaitu memberi derma kepada pengemis, kanak-kanak, lelaki tua tanpa mengharapkan balasan. Seterusnya adalah pengajaran untuk cerpen Jaket Kulit Kijang. Yang pertama ialah sayangi haiwan, hargai makhluk ciptaan Tuhan, jangan sia-siakan nyawa mereka demi kehendak manusia. Sebagai contoh, jaket kulit kijang merupakan produk daripada penderitaan haiwan. Yang kedua adalah bersikap sederhana. Jangan pentingkan kemewahan atau jenama yang untuk bahagia. Contohnya, si anak terlalu taksub dengan jenama hingga tidak menghargai pemberian ayahnya. Yang ketiga, berjimat cermat. Urus kewangan dengan bijak supaya tidak membebankan diri. Contohnya, ayah berjimat ketika di Istanbul supaya boleh beli jaket untuk anaknya. Seterusnya ialah gigih dan tidak putus asa. Berusaha keras demi kejayaan dan kesejahteraan keluarga. Contohnya, ayah bekerja keras merantau ke Istanbul untuk mencari rezeki. Yang terakhir ialah ikhlas membantu. Buat kebaikan tanpa harap balasan. Contohnya, ayah membelikan jaket kerana sayang akan anaknya, bukan untuk menunjuk.
Seterusnya adalah novel di sebalik Dinara. Novel di sebalik Dinara ini bertemakan persaingan manusia dalam penciptaan sains dan teknologi sehingga menghilangkan nilai kemanusiaan termasuk terhadap ahli keluarga sendiri. Manakala untuk gaya bahasa pula, novel ini mengambil daripada 7 gaya bahasa, iaitu kata pinjam yang diambil daripada bahasa Inggeris seperti retinal scanner, physical backup. Yang kedua adalah personifikasi, iaitu hanya bumi dari radio taksi yang menyulam keheningan. Yang ketiga, gaya bahasa yang ketiga adalah sinkop. Sinkop mengambil daripada saja, kejap, dah, tak. Seterusnya adalah simili. Simili seperti tidak mahu dilepaskan bagaikan memberi amaran. Untuk hyperbola pula adalah angkat-angkat kening. Untuk metafora, dada turun naik mengangkat bahu. Untuk kata ganda, iaitu suap sasap dan kedua-dua. Seterusnya adalah nilai dalam novel di sebalik Dinara. Terdapat 4 nilai yang terdapat dalam novel tersebut. Yang pertama adalah nilai kesyukuran. Sebagai contoh, Farisha bersyukur kerana dia membesar dalam keluarga Islam. Nilai yang kedua, nilai kasih sayang. Contoh yang pertama adalah Azrai sangat menyayangi Farisha walaupun sebagai adik angkatnya. Contoh yang kedua, Madina, iaitu ibu kepada Farisha, menyelamatkan Farisha daripada menjadi bahan kajian Karl. Dan yang ketiga adalah Rusmina, sangat menyayangi Karl meskipun suaminya menderanya sehingga teruk. Nilai yang ketiga adalah nilai keberanian. Sebagai contoh, Farisha berani menghadapi cabaran dalam usaha mengondem sistem Dinara bagi menyelamatkan para pekerja dekat soft lab. Dan nilai yang keempat adalah nilai kerajinan, iaitu Madina gigih dan cekal mencari anaknya Farisha yang telah diserahkan kepada keluarga angkatnya. Akhir sekali adalah pengajaran. Yang pertama adalah kita hendaklah menyayangi ahli keluarga kita sendiri. Sebagai contoh, Azrai menyayangi adik angkatnya, iaitu Farisha. Yang kedua adalah kita hendaklah berfikir sebelum membuat sesuatu keputusan, iaitu Farisha meminta pandangan Azrai apabila menerima tawaran projek mini bernilai tinggi daripada soft lab kerana abangnya itu lebih berpengalaman. Pengajaran ketiga, kita haruslah mengamalkan semangat setia kawan dalam persahabatan, iaitu Syida banyak membantu Farisha dalam memperjuangkan bekerja di syarikat Dinara ini. Dan pengajaran yang keempat adalah kita haruslah menyempurnakan amanah yang telah diberikan kepada kita dengan baik. Sebagai contoh, Dr. Maxi, Akram dan Khairul Anwar berusaha untuk menunaikan amanah Karl, iaitu mencari Farisha sehingga jumpa. Dan pengajaran yang terakhir adalah kita janganlah berdendam kepada orang lain. Sebagai contoh, perbuatan Madinah, iaitu ibu pada Farisha yang menyerang perisian komputer ciptaan Karl dengan memasukkan virus. Jadi janganlah kita ikut cara ibu Farisha, iaitu Madinah tersebut. Untuk penutup, tugasan ini memberikan kefahaman mendalam tentang peranan kepentingan karya sastra dalam pengajaran bahasa Melayu melalui kajian terhadap 3 karya sastra. Yang pertama adalah novel di sebalik Dinara. Yang kedua adalah puisi, iaitu puisi syair Buru Nuri. Yang ketiga adalah cerpen kulit kijang dari Istanbul. Didapati bahawa karya sastra ini dapat memperkayakan kemahiran berbahasa murid, menyamai nilai murni dan membentuk sasiah. Yang ketiga adalah memperkenalkan budaya dan warisan bangsa. Dan yang terakhir adalah dapat mengembangkan pemikiran kritis dan imajinatif melalui pelbagai tema gaya bahasa. Itu sahaja pembincangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.